Haluan perjalanan kaki yang dibina oleh orang kampung. Haluan sementara. Terima kasih orang kampung. Motor tersimpan di sini. Ni tuan rumah dia yang baik hati. Ni tuan rumah yang baik hati yang bagi kita parking motor di bawah di kawasan rumah dia. Berbumbung lagi. Sebenarnya kita mau parking kat sana. Dekat luar tu yang tak berbumbung, tapi datang sini dah tengok motor dah ada kat bawah ni. Terima kasih tuan rumah, Cik Amik. Jaga sekolah kan? Jaga sekolah kita. Okay. So sekarang kita nak pergi ambil barang yang kita tinggal minggu lepas. Tersorok kat dalam ni. Sebab berat nak bawa. Saya lupa kat mana. Cari dulu. Okey, dah jumpa. Ini dia tong minyak dan juga spana yang kami tinggal minggu lepas. Sebab berat nak bawa. Beg spana tu memang berat. Tong minyak pun ada lagi sikit. Tu tinggal kat sini. Ingat nak simpan dekat rumah orang kampung, tapi tak nak menyusahkan dia orang. So kita letak dalam semak ni je. Okey, so kita ambil sekarang. Oh, melimpah. Isi minyak sampai limpah. Rugi. Rugi. Kali perai. Rugi. Allah.
Penat. Boleh tahan lagi ni. Tak kata tadi kalau turun ikut sini, tak ada gap satu. Turun belakang. Ni. Jalan mana? Yo, jalan ni. Siapa? Oh tadi kita nak masa kau berhenti tanya Rozak ke ada salah. Bukan hak jalan ke nak berhenti dekat Juri ke apa tu. Atas lagi hak sebelum. Hak kau berhenti kat tanya Rozak. Kamu nak bila lah. Kamu dalam jalan ni dah ngada tesak. Ada baku tombay ke apa? Oh, kat baru lalu minggu lepas. Ya. Jalan jauh meh. Naik tau mesin lah seminggu lepas. Ya. Alah kita tak nak. Ha, yang nur bukit. Tewas kawan. Jalan. Berada tindih kaki ke? Dah. Oh. Oh. Boleh dekat tak? Dekat. Licin. Lagi ah. Dia mau lagi tayar depan ni. Tayar belakang. Oh tu kuat spin tayar belakang ni. Ada ni. Baru ye komando dia ada. Ye komando ye forest. Okey, beres ni. Ada tak mulu. Santai kawan. Motor lo. Pasal agak apa yang mutum? Pasal dah sungai ni ke? Yalah. Biarlah ni. Hai, tunggu pakai lagi ni. Oh, agak ada ibu. Slow ai.